kita ada kerja sedikit untuk pendawaian kita. Okey, jom kita tengok. Okey, ni DB box dia. Okey, so hari ni kita nak tarik kabel untuk water heater 4mm daripada DB ke tandas ke water heater yang ni. Okey, so sebelum ni pendawaian yang asal dia pakai yang ni. Okey, so supply sebelum ni, sebelum saya datang hari tu, dia ada kabel 3 core dekat sini, dia looping dengan yang plug sini. Okey, daripada sini supply daripada Swiss untuk ke heater. Ni tengok, dia pakai kabel 3 core size 2.5. So tak betul, tak ikut spek. So kita akan setting balik dia punya Swiss, dia punya pendawaian. Okey, cara pendawaian adalah surface wiring. So daripada DB box ke sana tu akan lalu dekat beam ni, kita akan lekatkan casing 3 suku. Okey, lepas tu melalui sebelah sini akan masuk siling kapur. So ni siling kapur. Daripada siling kapur ni lah, daripada atas siling kapur ni akan masuk ke Swiss. Okey, so akan melalui sini. Okey, selepas daripada sini melalui Swiss. So daripada Swiss akan lalu siling balik, akan turun dekat sana. Okey, so kerja-kerja kita pendawaian adalah pendawaian yang ikut spek. Ikut spek tu bukan dari segi cantik apa, dari segi penggunaan kabel. Kabel yang kita pakai adalah 4mm. Siring mesti siring. Ni pun sama 4mm. Hijau pun sama. So akan dilengkapi oleh RCBO. RCBO okay. So ni RCBO kita. Okay, ni RCBO. So kita akan pakai RCBO mengikut spek ST yang ditetapkan. So dia punya kepekaan dekat sini C20 bermaksud 20M. Dia punya kepekaan adalah 0.01 ataupun 10 mAh lah untuk water heater. Okey, tu 0.01 M. Okey, so pakai Swiss 2 kutub pull. Okey, terbaik. Kita akan tengoklah progress dia nanti. Okey, terbaik.